Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Afrizah Kimbi Arman dengan bernometrik D2023 1108 507 dari kumpulan ES74A231. Hari ini saya ingin berkongsi refleksi tentang tajuk kepentingan elemen jasmani, emosi, rohani dan intelek Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan bagi mencapai kehidupan mahasiswa yang sejahtera. Yang pertama, mari kita lihat apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Ia mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mari kita pergi kepada Jerry. Jerry adalah simbol menjadi asas dalam melahirkan mahasiswa holistik, berakhlak dan berdaya saing. Saya juga mengambil sumber daripada ahli falsafah iaitu mengenai Jerry. Yang pertama, Peggy Toyce. Beliau berkata, tindakan ekspresi fizikal yang melibatkan komponen fisiologi, label, budaya atau emosi yang menilai sesuatu situasi. Manakala bagi falsafah, Clark W. Harrington mengatakan bahawa pendidikan jasmani adalah asas bagi semua pendidikan di mana otak dan badan berfungsi serentak. Manakala bagi Al-Ghazali mengatakan aspek yang halusnya mengetahui dan merasa. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan sebab nadi kepada kehidupan manusia dari aspek akal dan fahaman manusia untuk mengetahuinya. Mari kita pergi pula kepada elemen dan contoh bagi Jerry. Yang pertama iaitu J, jasmani, merupakan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan sosial dalam kalangan siswa. Contoh yang saya boleh berikan, mahasiswa boleh menggunakan kecergasan fizikal untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Dan kepentingan bagi jasmani ini, dia bagi menyedari tanggungjawab sepenuhnya atas setiap tindakan mereka. Bagi E iaitu emosi, seseorang itu akan mempunyai emosi matang dan stabil ketika sesi pembelajaran. Contoh pusat konseling, universiti dan sokongan rakan sebaya dalam menjayakan program emosi ini. Kepentingannya ialah membentuk sifat kekitaan dan perpaduan. Bagi R iaitu rohani, mahasiswa akan meyakini dan mempercayai kepada Tuhan dalam setiap amanah yang diberi. Contoh yang saya boleh berikan, boleh mengadakan program kerohanian, aktiviti CSR dan sukarelawan. Kepentingannya ialah menjadi tauladan, berakhlak mulia dan berpegang nilai murni. Dan yang terakhir iaitu I, bermaksud sering berusaha berdaya saing untuk memperoleh dan mengemal ilmu yang benar. Contoh yang kita boleh lakukan untuk mahasiswa, berfikir secara kreatif, kritikal dan reaktif dalam setiap tugasan yang mereka lakukan. Kepentingan bagi intelek ini adalah berkongsi serta menyebarkan luas ilmu masyarakat. Kesimpulannya, keempat-empat elemen Jerry ini sangat penting untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Mahasiswa yang seimbang bukan sahaja berjaya dalam akademik tetapi juga dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Sebagai refleksi peribadi, saya sedar bahawa saya sendiri perlu mengamalkan keseimbangan Jerry dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini, saya bukan sahaja dapat mencapai kejayaan diri tetapi juga menjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.